Ha? Sekejap. Ni misi baca buku ke? Salah! Kira semula dari awal. Lain kali jangan kamu berani menyalahgunakan Iris lagi. Ini lagi teruk dari kena dengan Puan Muna. Angkat aku! Ya! Susah-susah aja. Kehadapan Victor Kusai. Victor? Awak tolong paskan kat dia, Okey. Kecil? Tapi kan saya sebaya dengan Ali. Saya tua sikit 3 bulan. Alisha, aku sebenarnya bertugas untuk satu agensi rahsia yang melindungi bandar Kau negara. mata. Tak boleh macam ni. Kita kena ada plan. Kita? Kau duduk sini diam-diam, biar aku yang handle. Okey, apa plan kita? Ejen Rizwan belum sampai lagi? Kau tak bosan ke asyik datang lambat? Aku dulu! Mana ada? Aku nak dulu! Aduh, pengawasan lagi. Kenapa nak marah-marah? Main je, Ma. Betul ke kau okey aku dapat ni? Tak okey. Bawa sini balik. Ke arah sana. Jom. Ya, Devi. Jom. Alisha, rambut kau begitu. Kau nak masuk dulu? Tak dapat. Hidup sehingga setahun di sini. Ha? Tapi ayah mesti akan cari saya. Sekolah macam mana? Peter? Alisha? Tak kisahlah Alisha. Fikirlah sikit. Gunakan Iris untuk cari punca benda tu. Kenapa aku nak dengar cakap kau? Ali, guna Iris untuk cari punca benda ni. Okey. Tak ada. Kau jangan sibuk. Aku yang tengah lawan dengan dia dulu. Terang-terang kau dah kalah tadi. Mana ada? Belum habis lagi. Cepatlah habiskan. Dah habis dah.